Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini, dan kali ini kita bersama, ini masalah dia sahabat, bukan segmen Team Select, bukan segmen Jabs dan juga bukan segmen Q&A. Jadi apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat, ini ialah video yang terakhir daripada rakan FPL di platform YouTube. Agak sedih untuk saya luahkan benda ini, tapi sahabat, atas kekangan tugasan hakiki dan juga Allah datangkan ujian ke atas keluarga saya terpaksa untuk berhenti setakat ini menjadi content creator di platform YouTube. Tetapi insya-Allah saya akan cuba. Saya tak berani janji sahabat, saya akan cuba teruskan di platform TikTok, Facebook dan juga di Twitter, di X. Ini kerana mungkin ada yang kata kenapa video di TikTok boleh buat tapi di YouTube tak boleh buat ni sahabat. Tapi ni saya nak maklumkan, mungkin ada yang tak tahu lagi, untuk saya hasilkan 3 video setiap game week. 3 video itu, pertama video Jabs, yang kedua video Q&A dan yang ketiga video Team Select. Saya bermula sebaik sahaja deadline game week sebelum tamat, saya dah bermula sahabat. Bermula dengan kajian stats, kajian jadual perlawanan dan juga penyediaan image lah, editing. Jadi yang mengambil masa yang majoritinya agak lama ialah editing sound, maksudnya rakaman suara, editing video iaitu grafik, dan juga penyediaan teks sahabat. Saya cakap dalam video-video sebelum ni, bukannya secara Allah Rabbi, secara spontan saya ada buat teks lah. Jadi disebabkan dugaan yang Allah turunkan ke atas keluarga saya, jadi masa-masa tersebut saya perlu gunakan untuk mengurus hal keluarga, komitmen keluarga lah sahabat. Jadi di sini saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat, terutama yang telah follow saya sejak 2000. Saya cakap pun dah rasa berat dada, agak sebab. Sejak 2020 sahabat, 2020 tak silap saya 8 September yang mana channel rakan FPL bermula dengan nama FPL Watch Out, yang mana saya gunakan bahasa Inggeris untuk membuat konten, dan saya yakin ada beberapa follower channel YouTube rakan FPL datangnya daripada seawal 2020. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat, benda-benda perkara yang datang ni saya tak boleh elakkan. Dugaan yang Allah bagi dan juga atas tugasan hakiki lah, kekangan masa saya tak dapat untuk terus berkarya di channel YouTube lah, di platform YouTube. Mungkin di platform TikTok mungkin masih boleh sahabat. Saya nak janji pun buat masa ni saya tak berani. Tapi apa yang saya lihat di channel platform TikTok, dia lebih ringkas untuk menghasilkan video lah. Maksudnya kita hanya sekadar letak teks, letak gambar dan juga boleh pilih sound, terus boleh post. Untuk video di YouTube agak memerlukan masa dan boleh dikatakan sepanjang malam, sehingga tak silap saya hari Khamis. Hari Khamis barulah saya tidak berada di hadapan laptop lah sahabat dengan tugasan hakiki lagi. Jadi benda ni saya tak dapat elakkan. Saya mohon maaf sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah lama bersama dengan saya, dan insya-Allah jika Allah bagi kelapangan, saya akan teruskan konten, dan saya yakin konten Jabs yang paling popular saya akan cuba sahabat teruskan di platform TikTok. Jadi saya mohon sekali lagi, mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang telah lama bersama dengan saya, kerana benda yang tidak disangka-sangka hadir dalam hidup saya. Jadi saya terpaksa mengundurkan diri dari platform YouTube ini. Jadi
nak kata berkecil hati pun, Allah Rabbi sahabat ni. Jadi saya hanya boleh mohon maaf lah sahabat ni, sebab atas kekangan-kekangan yang saya katakan tadi, saya tak dapat teruskan untuk berkarya di platform YouTube. Dan sahabat doakan saya diberi kemudahan, diberi kelapangan untuk teruskan segmen Jabs, dan akan dikenali sekali lagi di platform TikTok, Facebook dan juga di X. Jadi itu saja daripada saya. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.